Hai murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang topik daya dan tekanan. Murid-murid, sila lihat pada rajah kapal terbang yang ditunjukkan. Rajah ini menunjukkan 4 daya utama yang bertindak ke atas sebuah kapal terbang ketika berada di udara. Pertama, arah ke atas ditunjukkan dengan tanda anak panah. Daya ini dinamakan daya angkat. Daya angkat terhasil daripada bentuk sayap kapal terbang yang direka khas untuk menolak udara ke bawah, lalu menolak kapal terbang ke atas. Inilah yang membolehkan kapal terbang tinggi di udara. Kedua, arah ke bawah ditunjukkan dengan anak panah ke bawah. Daya ini dinamakan berat. Berat ialah daya tarikan graviti bumi yang menarik kapal terbang ke bawah. Jika daya berat lebih besar daripada daya angkat, kapal terbang akan turun ke bawah. Seterusnya, kita lihat pada arah ke hadapan. Anak panah ini menunjukkan daya tujah. Daya tujah dihasilkan oleh enjin kapal terbang. Daya ini menolak kapal terbang ke hadapan dan membantu ia bergerak laju di udara. Akhir sekali, arah ke belakang ditunjukkan oleh anak panah bertentangan dengan arah tujah. Ini dinamakan daya seretan. Daya seretan ialah daya tentangan udara yang melawan pergerakan kapal terbang ke hadapan. Jika daya seretan terlalu besar, kapal terbang akan menjadi perlahan. Kesimpulannya, untuk kapal terbang dengan stabil, keempat-empat daya ini mestilah berada dalam keadaan seimbang, daya angkat melawan berat dan daya tujah melawan daya seretan. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.